Kau datang slow macam cerita sedih, mata merah, suara bagai tak bernyawa. Katanya mak sakit anak nak susu, aku hulur duit ikhlas tak kira. Tapi kau hilang lepas duit masuk, status kau naik, healing kat Langkawi. iPhone 16 Pro Max siap kereta baru, aku tengok je sambil telan air liur basi. Katanya gaji sangkut, bos belum bayar. Esok kata bank salah tolak ansuran. Lusa akaun kena blok, Sabtu blackout. Tapi TikTok kau live makan ke restoran. Bukan aku kedekut, bukan minta balik terus, cuma janganlah buat aku nampak macam badut. Aku bagi pinjam bukan derma, tapi kau bubat rangai macam hilang ingatan bila kena tanya. Kawan hamlau, kau memang licin, mulut manis janji macam drama jam 9. Tapi bila tanya, muka tukar warna macam baru teringat hutang masa mimpi lena. Dengar sini kawan-kawan, ambil pengajaran. Kalau kawan mula drama jangan bagi pinjaman. Duit tu hilang, silaturahim pun musnah. Sebab kawan hamlau dia kaya lepas menyawa. Terima kasih atas ajaran kau, ajar aku beza antara kawan dan penjahat sopan. iPhone kau mungkin baru, kereta kau mungkin kilat, tapi nama kau dah kekal dalam list, blacklist.